kita di Gua Kelam. Gua Kelam. Boleh camping. Seterusnya ialah wang kalian. Ayo, seterusnya padang besar. Okay guys, so kalau korang datang Perlis kat padang besar, kalau korang nak cari kedai yang kalau boleh kan, semua benda tu murah kan, datang kedai ni. Semua Dia dekat barang dia bahagian murah. belakang kan? Okay. So dia boleh bagi korang rasa, bagi korang test. Free je bagi rasa. Nak beli ke tak beli tu terpulang. Ni owner kedai dia. Baju biru. So kalau korang tak tahu kan rasa dia macam apa kan, dia bagi kita rasa tau. So dia akan bagi kita macam kita nak rasa kan, nanti dia bagilah, nanti kita rasa lah. Sedap ke tak? dia bahagian belakang kan kedai dia. Dah borong banyak dah kedai ni. Guys, kita borong banyak sangat dah. Banyak gila. Sebab dia murah sangat. Ya, kita jadikan kedai ni famous. Sama-sama kita ramai-ramai datang. Palestine. Okey, jom nak tutup dah. Kita sampai petang kan kat sini. Jom. Tempat seterusnya ialah dataran Empangan Timah Daso. Lupa. Okey, ni. Korang boleh naik bot pusing-pusing. Ya.